nampak macam dia tapi bukan dia. Ini adalah model terbaru pada Avetta Bellagio 125. Model ni menarik sebab dia memang resemblance skuter popular daripada Itali tu. Korang tahulah model apa kan. Bellagio 125 ni tawarkan dalam 3 warna. Warna putih ada, warna hijau dan warna matte black. So bagi aku kali ni paling menyalah lah sebab dia warna pastel macam tu kan. Tengok dekat bahagian depan dia ada juga kemasan warna chrome macam ni. Tapi berbeza dengan model Itali tu, ini dibuat daripada plastik. Yang depan dia guna disc brake tapi belakang dia guna brake drum sahaja. Tapi yang bestnya dia datang terus dengan windshield ni, korang tak payah beli asing. Meter dia simple je. LCD ada color-color. So dia ada maklumat tentang minyak, speed, lepas tu RPM. Skuter ni pun ada ruang kecil untuk korang isi barang. Jadi kena pakai kunci lah. Lepas tu ada 2 slot, satu USB-A dan satu USB-C. So korang bolehlah charge korang punya handphone sampai berjalan. Ruang letak barang dia memang tak besar. Korang boleh letak jaket, tapi kalau nak helmet stone tu mungkin muat. Tangki dia pula cuma 6 liter tapi okey kot untuk skuter sebesar ini. Bellagio 125 menggunakan enjin berkapasiti 125cc. Power dia dalam 8 HP dan 9.5 Nm of torque yang dipadankan dengan kotak gear CVT. So harga dia murah je, cuma RM7,000. So kau rasa berbaloi tak nak beli motor ni?